kita petik jambu, kita ambil yang bagus-bagus, kita buat rujak. Oke, jom. Okey, kita tengok dia punya buah. Wow. Okey ni. Wow. Wow, ni elok sangat ni. Elok ni. Enggak ada. Ada lagi ni. Wow, ini ambil semua kot. Ha? Ambil semua ni ya. Okey. Okey, kita ambil semua. Wow. Okey dah. Cukup dah. Kita ambil pula kita makan. Cukup banyak. Wow. Ini buah jambu tanaman kita sendiri. Nah, sekarang kita buat rujak jom. Sekarang kita dah dapat buah-buahan dia. Sebelum tu kita bagi bersih dulu tau. Kita ambil air 1 baskom besar, kecil boleh lah. Dah dapat air tu, kita bagi dia bersih semua. Baru kita buat sambai dia, kita makan. Buah-buah ni nanti, inilah orang kata buat masam-masam mulut di kalau dekat rumah lah, rujak buah-buahan kat rumah macam ni dia. Tapi ni sederhana, tak mewah sangat, tapi cukup memuaskan. Sekarang kita ambil bahan-bahan dia yang kita nak buat rujak rumah. Jom ikut saya. Buat sampai dia, kita letak kecap. Ni dah ada garam dengan gula. Dah ada garam sama gula. Yang belum taruh cili dia. Okey, kakak sini kak. Okey, mama buat dia punya cili dia, kita potong. Okey, kita potong. Saja mau makan jambu. Sekarang kita aduk dia sampai rata, bagi dia rasa pedasnya merata. Kita tekan-tekan sikit lah bagi hancur dia punya cili. Okay, sekarang dia punya buah kita basuh. Kita buat macam ni. Kita basuh bagi dia bersih sampah-sampah dia semua. Elok. Kakak nak? Kakak nak makan pedas? Lagi ni. Okey, duduk elok. Okey, kita bagi bersih ni. Piring. Punya hasil tanaman sendiri ni panen kita. Nak tak? Nak yang mana kakak? Ambil terus. Ini terus. Nak kakak? Nak mama potong? Okey. Belah 3, belah 4. Okay,
kita potong. Dek, Raka nak pakai sambal? Nak. Nak. Takut pedas ke tak? Tak. Jom. Terima kasih. Thank you. Okey, cuba rasa. Jom. Sini. Kita makan. Pedas. Yummy. Pedas tapi enak. Pedasnya makan cili. Tapi sedap. Rasanya juga. Apa nak ini? Ini pasti sedap. Tapi ini tak mau kopek kulit biar rasa masam tu terasa. Sedap sangat. Kau boleh rasa tau. Cuba buat kat rumah. Yummy. Saya selalu buat ni kerana budak-budak kan tak boleh sekolah, cuti sekolah. Jadi bagi dia tak tua, tak boring kat rumah, kita buatlah. Saya selalu buat. Kadang saya buat rujak, kadang saya masak yang sedap-sedap bagi mereka makan. Sekarang ni saya buat rujak ni pasal budak-budak tak boleh keluar cuti sekolah kan. Jadi saya selalu ambil apa yang ada dekat rumah. Macam dekat tanaman kita ada kedondong, ada juga jambu. Tu saya selalu buat rujak bagi anak-anak makan supaya dia orang happy dekat rumah, juga tak boring lah. Kalau nak rasa boleh, memang sedap sangat, cukup sedap. Dia punya buah tu, buah dia, buah dia cukup merasa sangat, memang merasa. Yummy. Yummy. Terima kasih Mama. Ya sayang. Mudah-mudahan sedap sama. Mudah-mudahan tahu. Terima kasih Mama. Cara macam ni lah yang boleh mengeratkan suami isteri juga anak-anak. Keluarga bisa masa cuti macam ni bisa bersama, bisa merasa apa rasanya yang hidup harmonis. Gitulah. Lepas tu kan ni kurang satu lah, baby kita lagi tidur. Pasal tu tak gerampak dia. Ni yang ada cuma si kakak. Tu ayahnya pun dah sibuk dengan kebun dia. Saya selalu bawa husband dengan anak-anak makan macam ni. Selalu ada si baby. Dia kacau ni semua, dia buat main sama dia. Kalau macam ni kita bisa mengeratkan keluarga, anak-anak, suami semua. Kita rasa hidup duduk di rumah, merasa hidup tu tenang, aman. Makanya kita selalu buat tanaman yang bisa kita gunakan, macam buah-buahan macam ni kita makan dengan hasil kita sendiri. Tapi kalau kita beli kat luar kan kita tak tahu kan dia kebersihan dia macam mana kan, tak tahu. Macam ni betul-betul kita tanam sendiri, kita boleh makan. Kita boleh tanam buah-buahan, jambu, macam kedondong juga. Pelang pun ada tapi tak berbuah lagi. Kita kat belakang pun husband ada tanam pisang,
sayur-sayuran. Kita kebanyakan tak ada beli. Kita tanam sendiri. Cili pun kita tanam sendiri. Sekarang ni dah okey dulu ya. Pasal kita ada lagi yang nak main-main sama budak-budak. Kita lanjutkan lagi dengan main-main dengan budak-budak. Sekarang ni dah selesai. Saya pun dah perut pun dah kenyang ni. Jadi okeylah. Sekarang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.